Tahniah diucapkan kepada seluruh PGBO di Malaysia dan juga Indonesia kerana hari semalam merupakan hari insentif, di mana orang kata hari gaji lah, payday untuk insentif untuk PGBO, Public Goal Business Owner. Jadi kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang mana belum tahu lagi tentang Public Goal, jadi Public Goal ni merupakan sebuah syarikat emas. Okey, kita ada kilang emas sendiri yang telah pun bermula daripada tahun 2008 sampai ke hari ini. Dan ketika hari tuan-puan, ketika mana video ini direkodkan, penyimpan emas di Public Gold dah ada sekitar 2.5 juta orang. Jadi dalam Public Gold ni, sistem dia berbeza sedikit berbanding dengan syarikat yang lain. Jadi kalau di Public Gold, kita menggunakan konsep royalty, iaitu di mana kita memberikan royalty kepada semua PGBO Public Gold Business Owner. Sebab apa tuan-puan? Kerana founder Public Gold sendiri menganggap ejen ataupun dealer Public Gold ni bukan sebagai sekadar ejen ataupun dealer, tapi merupakan lifetime business partner. Okey, dan hari semalam merupakan hari insentif. Setiap 20 hari bulan adalah hari insentif yang diberikan kepada Public Gold. Alhamdulillah. Dan tak terlepas jugalah tahniah saya nak ucapkan kepada dealer-dealer di bawah bimbingan saya dan juga dealer-dealer dalam Team 5G Associate, di mana semalam tuan-puan dah dapat dan tuan-puan perlu gunakan insentif tersebut untuk kembalikan ke dalam bisnes semula. Sebab apa tuan-puan? Pada hari ini investment yang terbaik adalah investment kepada ilmu dan investment kepada diri sendiri. Okey? Dan tuan-tuan dan puan sekalian, ini saya tunjukkan income pertama saya di Public Gold, iaitu RM3.98 sahaja. Dan Alhamdulillah, ketika mana video ini direkodkan juga, saya pun dah mendapat income bersama dengan Public Gold, income 4 angka. Tergagap saya, income 4 angka, bukan kepala 1 dan bukan kepala 2. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya dalam apa jua bisnes lah, okey, ia memerlukan masa dan juga proses. Tetapi yang menariknya di Public Gold, kita ada satu perkara yang tak ada dekat dalam bisnes lain. Dalam bisnes yang sebelum-sebelum ni saya join pun tak ada tuan-puan, iaitu berkaitan tentang mentorship. Tuan-tuan dan puan, Public Gold pada hari ini, khususnya dalam Team 5G dan juga G100 Network, kita ada mentor yang namanya adalah Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Beliau pada hari dah pun bermula menyimpan emas di Public Gold daripada tahun 2010. Ketika itu beliau bermula, beliau tak ada apa-apa pengaruh, beliau tak ada apa-apa influence selain daripada beliau hanya suka untuk berkongsi ilmu kewangan di dalam blog beliau, muhamadzulkifli.com. Jadi sehingga ke hari ini tuan-puan, Alhamdulillah, beliau telah pun berjaya membantu 1.3 juta orang penyimpan emas di Malaysia dan juga seluruh Asia Tenggara. Termasuklah beliau telah pun berjaya membantu sekurang-kurangnya 500 buah keluarga untuk ada at least income RM5,000 sebulan bersama dengan Public Gold. Malah ada yang lebih tuan-puan. Ada juga anak didik beliau yang dah ada income RM10,000, RM50,000 dan ada juga yang ada income RM100,000. Kenapa saya sharekan ni tuan-puan secara umum dekat YouTube ni tuan-puan? Kerana pada hari ni saya nak tunjukkan kepada tuan-puan, ada peluang untuk tuan-puan menjana pendapatan, membuat side income. Kenapa hari ini tuan-puan, pada tahun 2026, 2027 dan masih akan datang, kita memang kena hadapi satu perkara, iaitu kenaikan harga barang dan juga inflasi. Kalau kita tuan-puan sekadar ada satu pekerjaan sahaja, tidak mencukupi untuk kita menampung. Especially kalau tuan-tuan dan puan pada hari ini duduk di bandar besar seperti di KL, Johor Bahru dan sebagainya. Dan apatah lagi kalau tuan-puan ada 1 anak, 2 anak, dan pada hari ini tuan-puan kita dapat lihat masalah kewangan inilah yang menyebabkan berlakunya pergaduhan di antara suami dan isteri, kerana bukannya mereka tak ada duit tuan-puan, tapi kekurangan ilmu kewangan sebenarnya. Jadi dalam Public Gold sini tuan-puan, kita sebenarnya fokuskan kepada ilmu kewangan itu sendiri. Macam saya tuan-puan, saya bermula bukan sekadar saya nak kaya, tapi saya bermula untuk simpan emas sekadar suka-suka atas ajakan introduce saya, Tuan Muda Azim Alif. Dan ketika itu Tuan Muda Azim kata apa? Syukri, pergilah dekat Bangi, kita ada branch dan ada seminar. Dan ketika itulah tuan-puan, saya explore peluang untuk mengambil Grab menjadi penyimpan emas dan juga membuat bisnes di Public Gold.
Tuan-puan, sebenarnya kalau nak buat bisnes public ni mudah sih tuan-puan. Kita hanya perlu mengajak dan juga membantu mereka di luar sana yang mungkin ada dalam kalangan 3 golongan ni. Yang pertama adalah mereka yang sukar untuk menyimpan. Berbelanja tu dah biasa. Okey. Sukar untuk menyimpan, boros berbelanja. Jadi golongan seperti inilah yang mereka perlu menyimpan emas, kerana emas ni adalah ubat mujarab untuk kita membantras sikap boros tu sendirilah. Yang kedua adalah dengan orang dah mula untuk ada ilmu kewangan. Contoh, mereka dah simpan di ASB dan juga tabung haji. Tapi untuk long term pun mereka simpan juga di ASB tabung haji. Jadi golongan kedua ni boleh alihkan ke dalam bentuk emas. Dan golongan yang ketiga adalah golongan-golongan usahawan ataupun mereka yang ada buat bisnes tapi mereka belum lagi alihkan emas sebagai aset company mereka. Jadi 3 golongan inilah yang di mana tuan-puan perlu fikir. Kalau tuan-puan berada dalam 3 golongan ni, perempuan perlu bermula untuk menyimpan emas. Okey, dan sekarang tuan-puan, saya berada di level 7 Menara Public Gold, iaitu ini merupakan tempat di mana kami para dealer di G100 dan juga 5G Associate untuk belajar dan meningkatkan ilmu praktikal kami tuan-puan. Sebab tuan-puan, dalam apa jua bisnes pun kita mesti ada training, kita mesti ada kelas, kita mesti ada seminar. Kalau kita tak belajar tuan-puan, kita akan ketinggalan. Pada hari tuan-puan, walaupun Tuan Mentor dah ada 1.3 juta penyimpan emas, Tuan Mentor tetap lagi belajar dan Tuan Mentor tetap lagi membaca buku. Alright. Jadi pada tuan-puan, PGBO khususnya, tahniah atas hari payday anda semalam. Dan kepada anda yang nak mencari peluang ataupun yang nak rasa extra income, mungkin nak sekadar rasa RM50 ataupun RM100, ataupun ada yang bercita-cita nak ada income RM5,000 ke RM10,000, tak ada masalah. Terus hubungi saya akan bantu anda sebaiknya. 15 ke 30 minit sahaja appointment kita untuk anda terbuka mata bagaimana bisnes public ni boleh ubah hidup anda dan keluarga anda, insyaAllah. Okay, jumpa anda di next episode yang akan datang.